Mat Yusof dari SMK Pulisia dengan tajuk Memory of Yesterday. Dan keempat dari daerah Kulai, Anik Najwan bin Harni Syafadli dengan tajuk The Redemption of Sarek. Manakala di tempat yang ketiga dari daerah Pasir Gudang, Zaid Imran bin Khairul Anwar dengan tajuknya Tanggang. Manakala tempat kedua daerah Pontian, Muhammad Hazid Daniel bin Afran dengan tajuk The Honey and the Horizon. Dan tempat pertama daerah Kulai, Ar-Rayyan bin Ali bin Ahmad Faizan dengan tajuknya Al-Qasam. Baik, kita beralih ke kategori bahasa Inggeris perempuan. Di tempat kelima dari daerah Pasir Gudang, Nur Alia Kristina binti Azizi, The Silence Beyond Equation. Negara tempat keempat dari daerah Kulai, Nur Ebrina Matrisha binti Khairul dengan tajuknya Dear Mak. Dan bukan tempat ketiga dari daerah Pasir Gudang, Auni Nasifah dari Muhammad Ali Akran dengan tajuk The Symphony of Silence. Manakala di tempat kedua dari daerah Batu Pahat, Safiraullah binti Muhammad Ali dengan tajuk The Extra Mile. Dan tempat pertama dari daerah Pasir Gudang, Tia Hani Alisha binti Dani Azhar dengan tajuk The Red Track. Kita beralih ke kategori Jawi lelaki. Pada tempat yang kelima daerah Pasir Gudang, Abu Hanifah bin Zurisha dengan tajuknya Askar Berkopeng. Manakala kedudukan tempat keempat dari daerah Pasir Gudang, Muhammad Nasrullah bin Abdul Hamid dengan tajuk Di Sebalik dan Busuk. Manakala kedudukan tempat ketiga serta Kulai, Muhammad Khalif bin Muhammad Khair dengan tajuk Sehelai dan Era di Dalam tidak tertulis di sini. Dan tempat kedua dari daerah Kota Tinggi, Muhammad Hazid bin Muhammad Najib dengan tajuk Surat Terakhir. Dan tempat pertama daerah Pasir Gudang, Muhammad Syahmi Hazid bin Maruf dengan tajuknya Kerbau. Baik, kembali ke peserta perempuan kategori Jawi tempat kelima dari daerah Pasir Gudang, Nur Sufi Amani binti Muhammad Hasrul dengan tajuk Sejenak di Hentian Senja. Dan tempat keempat pula dari daerah Pasir Gudang, Fatin Nur Atirah binti Muhammad Faizal dengan tajuk Lagu Sayung. Dan tempat ketiga juga dari daerah Pasir Gudang, Nur Arisa Alia binti Marzuki dengan tajuk Delima Darah Merah. Manakala tempat kedua dari daerah Batu Pahat, Nur Kamarina binti Muhammad Fadli dengan tajuk Seperti Foto. Dan tempat pertama dari daerah Pasir Gudang, Nur Patrisha binti Muhammad Nizam dengan tajuk Peluang Terakhir.
Kita beralih ke kategori bahasa Arab. Peserta lelaki kedudukan tempat kelima dari daerah Batu Pahat, Muhammad Irfan bin Muhammad Nazman. Saya tak nak baca tajuk, takut saya salah sebut. Kalau ada baris, ya okey lah. Baik, tempat keempat dari daerah Pasir Gudang, Khairi Zakwan bin Khairil Amrul. SMKA Johor Bahru. Dan kedudukan tempat ketiga juga dari daerah Pasir Gudang, Muhammad Razin bin Ramaisa, juga dari SMKA Johor Bahru. Dan tempat kedua juga dari daerah Pasir Gudang, Raikal Haziq bin Ramaisa, SMKA Johor Bahru. Manakala tempat pertama disandang oleh dari daerah Pontian, Muhammad Aidil bin Rahiza dari SMK Al-Nur Pontian. Kita beralih ke kategori perempuan untuk bahasa Arab. Untuk tempat kelima disandang oleh daerah Batu Pahat, Farah Filzana binti Suhaimi dari SMK Serigading. Dan kedudukan tempat keempat dari daerah Pasir Gudang, Uswah Mardiah binti Muhammad Yazid dari SMKA Johor Bahru. Manakala penerima di tempat ketiga juga dari daerah Pasir Gudang, Putri Firuz Adriana binti Muhammad Azhar, juga dari SMKA Johor Bahru. Dan kedudukan tempat kedua ialah dari daerah Batu Pahat, Aira Nur Syamhah binti Maskur dari Sekolah Menengah Agama Farid Raja. Dan penerima tempat pertama daerah Mersing, Lydia Kalisha binti Muhammad Akbar dari Sekolah Al-Khairiyah Al-Islam.